Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta bang buat video transfer CIMB Okto ke CIMB pula. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk transfer duit daripada akaun CIMB anda kepada akaun CIMB yang lain dengan menggunakan aplikasi CIMB Okto. Jadi bagi sesiapa yang nak tahu, jom tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, macam biasa anda perlu buka aplikasi CIMB Okto di telefon anda. Dan dekat bahagian paparan home ini, untuk anda membuat sebarang transfer duit anda perlu klik je pada bahagian transfer ini dan kemudian akan keluar paparan transfer to ini. So dekat bahagian ini anda klik je pada bahagian new transfer ini untuk anda mulakan kiriman wang anda. Lepas tu akan keluar paparan new transfer ini. So dekat sini anda boleh pilih bank account sahaja sebab kita nak transfer duit kita ke akaun CIMB yang lain kan. Lepas tu akan keluar paparan recipient bank ini. So dekat sini anda perlu pilih bank penerima yang anda nak transfer duit anda. So untuk video kali ini kita nak transfer ke akaun CIMB bank sahaja. So anda pilih je CIMB Malaysia ini. Dan kemudian akan keluar paparan recipient detail ini. So dekat sini anda perlu masukkan nombor akaun bank CIMB orang yang anda nak transfer duit tu dekat bahagian sini. Lepas tu anda boleh juga save as favorite ini. So kalau anda save as favorite, next time jika anda nak buat transfer lagi, anda tak perlu masukkan maklumat bank bagi orang yang anda nak transfer tu. Senang kan? So jika anda nak save sebagai favorite, anda klik je pada bulat ini dan kemudian akan keluar paparan save as favorite ini. So dekat sini anda boleh tulis apa-apa nama bagi akaun ini untuk anda jadikan favorite anda. Okey, lepas tu anda klik je pada done ini. Jika anda tak nak save as favorite pun tak apa. Okey, lepas dah siap semuanya, anda klik je pada next ini dan kemudian akan keluar paparan transfer from ini. So dekat bahagian sini anda akan nampak nombor akaun CIMB anda. Okey, lepas tu anda klik je pada next ini. Dan kemudian akan keluar paparan amount ini. So dekat bahagian sini apa yang paling penting, anda perlu pastikan nama yang dipaparkan dekat bahagian sini adalah nama orang yang anda nak transfer duit anda. Okey, jika nama yang dipaparkan kat sini dah betul, anda boleh masukkan berapa jumlah yang anda nak transfer dekat bahagian sini. Lepas tu anda klik je pada next ini dan kemudian akan keluar paparan recipient reference ini. So dekat bahagian sini anda boleh tulis apa-apa yang berkaitan dengan transfer anda ini. Okey, untuk bahagian ada payment detail ini, yang ini anda boleh tinggalkan kosong je sebab dia optional, iaitu pilihan sahaja. Lepas tu anda klik je pada next ini. Lepas tu akan keluar paparan confirmation ini. So dekat bahagian sini anda perlu pastikan semua maklumat transfer anda yang dipaparkan dekat sini dah betul. Okey, jika semua maklumat dekat sini dah betul, anda klik je pada bahagian approve via security AC ini je. Dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini dia bagi tahu successful. Bermaksud anda dah pun berjaya transfer duit anda daripada akaun CIMB anda kepada akaun CIMB orang lain menggunakan aplikasi CIMB Okto. So senangkan caranya. Jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.